Hai semua dan selamat datang ke penerangan kita kali ini. Saya sejujurnya sangat teruja nak bincangkan topik ni dengan anda sebab ia sangat dekat dengan kehidupan harian kita semua. Pernah tak anda terfikir macam ni? Kadang-kadang kita rasa kita dah susun ayat tu cantik sangat dah, tapi bila mesej tu sampai pada pendengar, maksudnya jadi lain sama sekali. Jadi, dalam penerangan ni, kita nak kupas satu gabungan yang cukup luar biasa, iaitu sinergi antara kebijaksanaan komunikasi dari Al-Quran dan sains psikologi moden, iaitu NLP atau Neuro Linguistic Programming. Kita kat sini bukan setakat nak belajar teknik bercakap, tapi kita nak faham betul-betul macam mana nak sampaikan mesej dari hati ke hati. Okey, jom kita terus masuk ke bahagian pertama, niat baik, hubungan terluka. Kita akan bincangkan tentang kepedihan akibat salah komunikasi. Bayangkan situasi ni. Seringkali, niat kita memang sangat ikhlas. Kita tegur sebab nak tolong kawan, nak nampak pasangan atau anak-anak kita jadi lebih baik kan? Niat kita tu memang baik. Tapi realitinya, macam mana? Orang yang kita tegur tu rasa tersinggung. Mereka sentap. Dan akhirnya, hubungan yang sebelum ni rapat, tiba-tiba jadi dingin dan makin menjauh. Mesti kita terfikir, kenapa niat yang baik tu boleh bertukar jadi senjata yang melukakan? Inilah dilema komunikasi manusia yang paling klasik. Boleh diibaratkan macam, kita dah ada software niat yang hebat, tapi malangnya hardware penyampaian kita pula yang buat hal. Isu ni sebenarnya bermula dari satu salah faham yang cukup meluas. Ramai yang sangka komunikasi ni hanya tentang cara bercakap. Selagi kita buka mulut, susun ayat dan keluarkan suara, kita ingat kita dah pun berjaya berkomunikasi. Tapi sedar tak, kalau kita fikir macam tu, kita sebenarnya merendahkan satu proses interaksi yang sangat mendalam kepada sekadar pergerakan bibir je. Hakikatnya, komunikasi ni jauh lebih besar daripada sekadar cara kita sebut perkataan. Kalau macam tu, kat mana sebenarnya kita nak cari panduan yang betul? Mari kita lihat bahagian kedua, seni komunikasi Al-Quran, sebuah rangka kerja ilahi. Al-Quran sebenarnya dah lama menggariskan 6 tunjang komunikasi atau disebut sebagai qaulan. Jom kita teliti satu persatu. Pertama, qaulan sadidah, bercakap benar dan tepat. Ia bukan je tentang fakta, tapi kejujuran yang membina orang lain. Kedua, qaulan ma'rufah, iaitu bercakap perkara yang baik dan diiktiraf oleh masyarakat sebagai sesuatu yang murni. Ketiga, qaulan karimah, bercakap dengan mulia dan penuh penghormatan, terutamanya bila kita bercakap dengan ibu bapa atau orang yang lebih tua. Seterusnya, yang keempat, qaulan layyinah, bercakap lembut. Cuba bayangkan, Allah perintahkan Nabi Musa untuk bercakap dengan Fir'aun, seorang diktator yang kejam, menggunakan qaulan layyinah semata-mata untuk sentuh hatinya. Hebat kan? Kelima, qaulan baliha, bercakap dengan berkesan, mesej yang betul-betul menusuk dan membekas di jiwa. Dan akhir sekali yang keenam, qaulan maisura, menggunakan bahasa yang mudah difahami, tak merumitkan keadaan dan melegakan pendengar. Serius, ini adalah satu sistem komunikasi yang sangat holistik. Seterusnya, kita beralih ke bahagian ketiga, NLP dan prinsip qaulan yang bertindak sebagai satu jambatan moden. Perkara ini dengan sangat cantiknya menggambarkan bagaimana sains moden menyokong prinsip-prinsip ini. Dalam NLP, ada 4 pendekatan utama yang sangat sepadan. Pertama, repot atau membina keserasian. Bila kita selesa dengan seseorang, komunikasi jadi lebih harmoni kan? Ini sejajar dengan qaulan layyinah tadi, bercakap dengan lembut. Kedua, reframing. Ia satu teknik ubah sudut pandangan, membolehkan kita guna bahasa yang lebih positif dan membina. Ini pula cerminan qaulan ma'rufah. Ketiga, outcome thinking. Maksudnya, sebelum kita buka mulut, kita fikir dulu apa hasil akhir yang kita nak. Barulah mesej tu jelas dan tepat. Ini adalah intipati qaulan sadidah dan balighah. Dan yang keempat, language pattern atau corak bahasa. Kita susun ayat biar pendengar mudah nak tangkap dan faham. Ini sangat menepati qaulan maisurah. Jadi anda nampak tak? Semua teknik NLP ni bukannya sekadar jargon korporat semata-mata, tapi alat yang sangat praktikal untuk kita capai piawaian komunikasi ilahi. Sekarang, jom kita beralih ke bahagian keempat. Komunikasi adalah satu amanah. Bersedialah untuk satu anjakan paradigma yang luar biasa. Perkara yang paling menarik tentang konsep ni adalah bila kita bandingkan skala impak kata-kata kita. Kalau dari sudut pandang psikologi seperti NLP, bahasa ni mempengaruhi minda. Memang betul, perkataan yang kita pilih tu akan program macam mana minda kita dan pendengar berfikir. Memang berkuasa. Tapi, perspektif Al-Quran bawa kita pergi jauh lagi. Bahasa ni tak terhenti setakat di minda je. Ia terus pergi ke hati, menyentuh emosi dan boleh mengubah kehidupan manusia secara keseluruhannya. Kata-kata kita ni ibarat magik. Ia boleh hidupkan jiwa yang mati atau bunuh semangat yang baru nak mekah. Kesannya jauh lebih menyeluruh dan mendalam.
Disebabkan hal inilah kita kena nilai semula apa sebenarnya makna komunikasi. Ingat ya, ia bukan sekadar satu kemahiran, tapi ia adalah satu amanah. Amanah. Bila sebut amanah, ia bawa satu tanggungjawab moral dan ketuhanan yang cukup berat. Setiap patah ayat yang keluar dari mulut kita ataupun setiap perkataan yang kita type laju-laju di media sosial, semuanya tu akan dihisap dan dipertanggungjawabkan. Kita ni cuma dipinjamkan je kemampuan untuk berkata-kata oleh Tuhan. Jadi, kita bawa amanah ni untuk gunakannya demi kebaikan dan bukannya sebagai senjata untuk musnahkan orang lain. Jadi, kita hampir ke penghujung penerangan ini, tapi sebelum tu, saya nak ajak anda semua untuk berhenti sekejap. Cuba kita refleksi diri kita dalam-dalam, tanya soalan ni pada diri sendiri. Sepanjang hari ini, semalam atau minggu lepas, adakah ayat-ayat kita lebih banyak menenangkan hati orang kat sekeliling kita? Ataupun rupa-rupanya ia lebih banyak melukakan perasaan mereka tanpa kita sedar? Adakah kita sedang menyebarkan kaulan yang baik? Atau kita sebenarnya cuma cipta jurang hubungan semata-mata atas alasan aku niat nak menegur je? Ilmu tu hanya akan betul-betul bermakna bila ia mengubah tindakan kita. Jadi, saya harap anda dapat bawa prinsip-prinsip ni dalam setiap interaksi anda lepas ni. Gabungkanlah kesantunan Al-Quran dan juga alat praktikal dari NLP ni untuk pastikan setiap kata-kata yang kita lontarkan adalah satu hadiah dan bukannya senjata. Akhir sekali, sebelum anda bersuara selepas ini, tanyalah pada diri, adakah kata-kata saya ini bakal membina jambatan yang menyatukan atau membakar jambatan yang memisahkan? Terima kasih kerana meluangkan masa bersama saya hari ini untuk belajar dan perbaik diri. Terus amalkan dan sebarkan kebaikan. Faham ke faham?